Kumpulan rock Barbarik bakal menyampaikan lagu kumpulan Wings pada konsert sulung mereka, konsert Barbarik Pentas Peluru Coklat yang akan berlangsung di ZEP Kuala Lumpur pada 28 Jun ini. Menurut penerbit, komposer dan pemain gitar Barbarik, Joe Branco, lagu-lagu dari band lamanya itu dipilih kerana sebahagian daripada ciptaannya malah turut mendapat permintaan dari peminatnya. Tambahnya lagi, selain lagu Wings, lagu-lagu Mus bersama kumpulan lamanya, May, akan turut dinyanyikan pada malam itu, memandangkan album Peluru Coklat hanya mempunyai 6 buah lagu baru sahaja. Dalam pada itu, Joe Branco berkata, Barbarik pada konsert kali ini akan membawa ke semua lagu ciptaan sendiri dan membawa kelainan yang bakal memberi kejutan kepada para peminat hingga tidak senang duduk. Pentas Peluru Coklat bakal menyajikan peminat sekitar 20 buah lagu bersama barisan gitaris undangan iaitu Shah Slam, Ujang Tukimon, Muza serta diiringi 8 pemuzik barisan string octet. Karinga legenda muzik rock Mus, Joe Branco, Rosaimi dan Ainul bakal membawa peminat melewati garis masa era 1980-an dan 1990-an dengan lagu Malar Segar dalam segmen Retro Akustika. Konsert itu anjuran Kari Talk Production dan pentas Barbarik Sendirian Berhad selaku penganjur bersama.